Okey, Assalamualaikum. Kepada peminat-peminat filem lama, peminat-peminat P. Ramlee, hari ini saya nak membacakan beberapa fakta menarik yang ada di Facebook Repair Gambar Lama. Saya suka Repair Gambar Lama ni punya Facebook pasal dia suka share benda-benda yang memang rare punya information. So, saya nak baca dan share dengan korang lah. Antara yang saya rasa menarik. Okey, episod akhir P. Ramlee di Jalan Ampas. So, korang tahu tak, Tiga Abdul ni sebenarnya nama dia asal lain. Awalnya P. Ramlee nak namakan filem ni memang panjang lah. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Itu nama dia. Namun beliau merasakan nama tu terlalu panjang. Memang betul lah, payah nak menyebut kan. Oleh kerana itu, dia nak cari nama yang lebih catchy. P. Ramlee akhirnya dia buat peraduan kepada pembaca majalah filem untuk beri cadangan judul yang sesuai. Hadiah ditawarkan ketika tu ialah sebanyak RM50. So RM50, taman tu besar. Memang besar lah. Saya nak compare dengan sekarang ni, tak tahulah berapa ratus lah. Masa tu naik beca pun baru berapa sen kan. Dan cerita P. Ramlee, seniman bujang lapuk. Okey, antara jodoh yang diterima oleh dari peserta, banyak juga ni. Temberang Orang Kaya, Abdul Dajjal, Si Abdul Wahub, Kapur Ulam Raja, Tarbus Merah, Putar Belit, Ana Jual, Ente Beli, 3 Hab, 3 Temberang, Halbi Halbu, Bedol Bedil Bedal, 3 Konfrontasi, Keluarga Tok Arab, Mabuk Harta, 3 Abdul dan The Fabulous Abduls. Macam Fabulous Cat. P. Ramlee akhirnya memilih 3 Abdul. Okey, memang dari banyak ni memang simple. Kita nampak 3 Abdul ni paling catchy lah. Ribuan akhir memilih 3 Abdul kerana ribuan yang mencadangkan nama tersebut. Beliau hanya menukar sedikit cadangan itu dengan menggunakan angka, lalu dilahirkan dengan 3. Guna angka 3, kalau tidak guna ejaan 3 Abdul, seperti yang tertera pada kredit pembukaan filem. Okey, filem ni membuktikan kebolehan P. Ramlee mengarah filem komedi tanpa menggunakan pelakon komedi. Beliau menukar watak Haji Mahdi, Eskandar Isman dan Saleh Kamil yang sebelum ni sinonim dengan watak jahat atau serius menjadi lucu. 3 Abdul adalah filem pertama P. Ramlee yang menggunakan angka dalam judul. 3. Tapi itu, kita tengok kat sini kebolehan. Allahyarham. Buat sesuatu yang bukan mudah, membuat cerita komedi tanpa pelakon komedi. Benda ni even sekarang pun tak ramai orang boleh buat kan. Cuma kadang-kadang dekat Hollywood kita banyak tengok lah benda ni kan. Benda ni sebenarnya memerlukan pelakon yang baik tau, pelakon yang hebat untuk execute benda ni dengan arahan dan skrip yang bagus lah. Untuk menjadikan cerita komedi tu berkesan, perlu ada lakonan yang mantap. So P. Ramlee berjaya. Ia juga merupakan filem terakhir P. Ramlee bersama Malay Film Production. Tu sebelum dia pindah ke Merdeka Film Studio kat KL. Usai pengembaraan filem ini, P. Ramlee meninggalkan Singapura lalu menuju Kuala Lumpur, bertugas di Malay Film Studio. Kan? Malay Film Studio Production. MFS. Merdeka Film Studio. Okey. Meninggalkan Singapura. Okey. Menariknya, P. Ramlee terpaksa membeli tiket sendiri untuk menonton filem ni di Pawagam Federal, Kuala Lumpur kerana tidak sempat menonton di Tonton 3 Abdul di Singapura. Beliau menonton filem tersebut bersama Saloma Ramlee Ismail di Kuala Lumpur. So dia habis shoot je, dia terus pergi shoot ke KL dan tak sempat nak tengok premiere. Dan dia pun terpaksa membayar tiket untuk menonton filem dia sendiri dekat KL. Akhirnya P. Ramlee terpaksa membeli tiket sendiri. Okey. Ni teks daripada Era Azman, Hiri Ali Razali, Daniel Aziz. Ni yang orang-orang yang mengkaji filem-filem lama, mengkaji P. Ramlee. Dan sumber dia diorang dapat daripada majalah filem tahun 1964. Majalah filem ni kolektor adalah susah nak jumpa dah. Okey, satu lagi trivia atau fakta yang menarik saya rasa mengenai Hang Kebun.
cangkul pun cangkul lah kan. Korang pun tahu kan dialog tu, dan korang pun dah terbayang macam mana rupa hang hang kebun ni. Dan familiar sangat dengan kita dialog ni dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Nama pelakon ni adalah Nyong Ismail, atau nama sebenar dia Ismail Abdullah. Kerap muncul sebagai pelakon tambahan dalam filem-filem terbitan Malay Film Production, jarang ampas. Walaupun sering membawa watak sampingan, kemunculannya tetap meninggalkan kesan. Dua watak yang paling diingati hingga kini sudah tentu Hang Kebun dalam Seniman Bujang Lapuk dan Hussein Lampoyang dalam Tiga Abdul Arhan Piramli, yang wow, menega orang lebih untung dari menega unta. Ramai yang mungkin tidak tahu Nyong Ismail sebenarnya berketurunan Cina. Saya pun baru tahu ni. Selalunya dalam filem-filem dulu saya rasa yang melakonkan watak Cina pelakon Melayu. Tapi ini orang berbangsa Cina yang melakonkan watak Melayu. Okey. Nama asal dia adalah Chia Su Tuan. Dilahirkan pada tahun 1905 di Kepulauan Manado. Bersama rombongan bangsawan, beliau berhijrah ke Malaya, memeluk agama Islam dan menjadi bapa angkat kepada seniwati Nomadia. Wah. Sebelum muncul di layar perak, Nyong Ismail terlebih dulu bergiat dalam dunia bangsawan sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dunia pentas menjadi seni, sekolah seni buatnya sebelum beralih ke dunia filem. Tu biasalah zaman dulu, sebelum munculnya era filem ni semua, memang banyaklah bangsawan, pementasan apa semua ni. Yang kalau korang tak tahu apa benda, korang boleh imagine teater dalam skala yang kecil lah. Tu bangsawan memang sangat sinonim. Itu hiburan-hiburan orang dulu sebelum filem ni dia take over, dan ramai dah berhijrah ke filem kan. Namun perjalanan beliau tidak panjang. Pada tahun 26 Ogos 1965 beliau menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit dalam perut. Okey. Walaupun sudah hampir 60 tahun berlalu, nama Nyong Ismail tetap dikenal sebagai wajah pelengkap filem-filem Piramli yang menghiburkan. Mari kita sama-sama mengenang lakonan beliau di ruangan komen. Sama tadi, teks Era Azman, Aiman Hakim. Tadi tak ada Aiman Hakim kot. Hidir Ali Razali dan Daniel Aziz Ahmad. Okey, sumber dia bukan majalah filem tapi Kaca Permata Jamil Sulong, berita harian, tahun 27 Ogos 1965. Saya rasa tu je dulu saya share dua fakta trivia menarik. Nanti saya akan share lagi insyaAllah. Sebenarnya banyak benda-benda menarik lah kan. Kalau korang biasa tengok podcast, Legacy Podcast, Adeline dengan Datuk Kai, banyak benda diorang share dengan guest. Memang menarik. Memang kita dapat lebih tahu macam mana orang dulu bekerja, berkarya. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.